Korang ada tak satu negara impian dalam bucket list korang? Macam aku, negara dalam bucket list aku, negara yang aku dah pergi, tapi aku nak repeat sebab ada satu tempat aku tak sampai. Tapi style travel kali ni lain sikit. Aku teringin sangat nak travel road trip dekat Tasmania, Australia. Untuk road trip ke Tasmania, 5 hari 4 malam dah cukup tau sebenarnya. Plan dah ada, itinerary dah ada. Aku share dekat sini, kalau rezeki korang sampai Tasmania dulu, korang boleh ikut itinerary ni. Untuk trip Tasmania, aku nak start daripada Hobart, ambil kereta dekat sana, boleh drive sampai Mount Wellington, boleh tengok view cantik. And then dah sampai situ alang-alang boleh singgah dekat Port Arthur. Tempat ni tempat bersejarah paling seram dekat Australia. Ada satu tempat hiding gem, nama dia Freycinet. Dekat situ korang boleh hiking dekat Wineglass Bay. Serious weh kat sana, lawa gila. Dekat Tasmania ada satu tempat ni, pasir dia putih, batu dia merah. Nama tempat ni Bay of Fire. Dekat sini korang wajib pergi sebab kalau ambil gambar memang cantik gila lah. And last location korang wajib pergi kalau kat Tasmania, Cradle Mountain. Kat sini korang boleh tengok wombat liar. Kalau korang travel ke Australia, sebenarnya semua benda korang boleh dapat. Sebab dekat Australia ni dia ada adventure, dia ada culture, dia ada nature, and then yang lagi best, dia 4 musim. Silap-silap korang boleh dapat snow kat sana. Semua aktiviti yang aku share tadi sebenarnya tak mahal pun. Kalau korang pergi check dekat apps Pick a Trip, dekat situ korang boleh direct booking hotel, korang boleh booking flight ataupun apa-apa aktiviti bila korang nak pergi Australia. Aku share dekat sini promo code, korang boleh guna, korang boleh dapat RM100 discount. Macam biasa, korang jangan lupa like, comment, save video ni. Apa-apa pun, jom ikut aku travel.